Pak Prabowo dikasih helm malah tunjuk mobil F1 yang ada di belakang. Aduh, ini lucu sangat ya guys ya. Ini mendingan Pak Prabowo langsung aja investasi ke Pertamina, suruh masuk lagi ke dunia F1 dan ajak lagi itu driver-driver Indonesia yang berkompetensi masuk ke F1 kayak Om Rio Haryanto, ya kan? Seenggaknya nggak beli seat lah, seenggaknya. Tapi kalau bisa ya ada lah itu Indonesia tuh Pertamina. Atau nggak bikin sirkuit dah tuh di Pik juga nggak apa-apa dah. Mandalika atau mana kayak Priuk juga nggak apa-apa dah. Priuk kan di bawah laut tuh biar langsung tenggelam. Indonesia pernah nak tiru Malaysia buat kereta nasional dia tapi likuk. Indonesia pernah ada brand kereta nama dia Timor. Teknologi industri mobil rakyat. Dia buat macam Proton lah. So dia set up ni lepas 30 tahun presiden dia in power. Lagi lama dia Tun Mahathir. Timor ni dia buat syarikat special nama TPN, Timor Putra Nasional. Tapi TPN ni siapa yang owner dia? Anak presiden. Kalau Malaysia kita tengok mungkin Khazanah pegang, semua pegang kan. Sana tak ada, family punya. Dah lah award dekat anak dia sendiri. Mereka panggil kereta nasional tapi rebatch kereta Kia. Mereka ambil kereta Kia dekat Korea, tukar logo. Boh T, Timor. Dan yang lagi buat benda ni teruk, syarikat TPN anak presiden dapat cukai pelepasan import kereta. Maksudnya kereta jadi murah, tak ada tax. So bila dia buat benda tu, kereta Timor lagi murah dari Honda, Toyota 50%. So baguslah hang bagi kereta Korea, orang tak tahu kereta Korea. So orang nampak kualiti bagus ni dengan kereta Jepun murah separuh. So of course orang akan lari beli kereta nasional. Apa jadi brand-brand pesaing ni ialah depa dah mai buka pasaran Honda, Toyota, brand luar negara memberontak depa kata sale tak jalan. Depa buat apa? Depa report dekat World Trade Organization. Depa kata Indonesia ni tak fair. Dia monopoli pasaran, basically dia nak kawal semua sebab dia bagi syarikat anak presiden saja tak ada tax. So depa fight lah Indonesia kalah. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, mungkin orang kata alah dulu Proton pun pernah rebatch Mitsubishi, Pro 2 pun pernah rebatch Daihatsu. Tapi bezanya rebatch Malaysia ni dia buat untuk jangka masa long term investment. Maksudnya dia rebatch dulu, lepas tu ada R&D, ada kilang, ada pemasangan, sampailah sekarang Pro 2 pun dah ada beza, Proton pun dah buat kereta mereka. So Indonesia cuba tiru tapi dia buat shortcut lah. Malaysia akan ada 10,000 jurutera chip sendiri. Okay guys, ini berita besar. Malaysia, negara kita bakal jadi big player dalam dunia chip. ARMS Holding, sebuah syarikat dari UK, dah umumkan Malaysia sebagai pusat operasi mereka untuk rantau Asia. Dan sekarang mereka lancarkan program latihan ARMS On Demand bersama dengan ASEM Malaysia untuk latih 10,000 jurutera tempatan dalam tempoh 10 tahun. Fokusnya, reka chip dari awal bukan setakat pasang dan jual sahaja. Sekarang ni sesi pertama dah start dengan 400 peserta dan setiap tahun sasaran diorang adalah 1,000 orang. Projek ni disokong lebih 20 universiti dan 80 syarikat teknologi, siap ada bajet yang besar. 100 juta ringgit dari kerajaan pusat dan 5 ke 10 juta ringgit setahun dari kerajaan Selangor. Terima kasih banyak-banyak. Jadi sekarang korang boleh nampak kan matlamat dia memang jelas. Malaysia bukan lagi sebuah negara pengguna pada masa akan datang, tapi negara pembangun. So, power tak power? Okey guys, yang ni jentera rentaka buatan anak Malaysia. Dikatakan semua kat sini buatan anak Malaysia dan cuma enjin sahaja daripada USA. Menggunakan enjin 4.5 dengan horsepower 250 horsepower dan mencecah 800 Nm top. Memang kuat. Okey, so dipahamkan dia punya bulletproof level 1 dan dia sesuai digunakan untuk special force. Menggunakan dan untuk urban. Kalau kita tengok yang tu tak? Tengok tak? Yang tu kita dah buat tadi. Video dari sebelum ni boleh tengok. Alright. Dan tayar yang besar ni boleh run flat tau. Dan dipahamkan dia boleh muat sehingga 6 hingga 7 orang Ya betul, 6 ke 7 orang. So kalau apa nak tengok ni boleh masuk ke website depa lah. Nanti kita clear je. Okey, cun. Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang mengintegrasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pengoperasian kilang minyak kelapa sawit. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata penggunaan teknologi itu mampu memberi hasil yang optimum di samping mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing sehingga 35%. Tapi kalau ikut daripada apa yang telah dimaklumkan kepada saya, dia boleh menyebabkan banyak kos dapat dikurangkan. Contoh energy cost. Kedua, water, utility yang kita pakai. Nombor tiga, tadi staff.
boleh kurang 35%, terutamanya foreign workers. Jadi ini kalau dapat diguna pakai teknologi ini kepada mana-mana palm oil mill, dan saya tak langsung, dia juga boleh mengurangkan pekerja asing hampir 8,000. Kalau 446 kilang-kilang kelapa sawit ini boleh menggunakan pakai this teknologi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan kilang sawit berasaskan kecerdasan buatan AI pertama dunia di Minsawi Industries, Kuala Kangsar pada Selasa. Johari akan memantau kemajuan kilang tersebut setiap 3 bulan bersama-sama Lembaga Minyak Sawit Malaysia untuk melihat kemampanannya. Pada masa sama, beliau turut menggalakkan pemilik kilang sawit lain untuk datang melawat dan mempelajari teknologi yang digunakan. Guys, korang tahu tak yang Malaysia bakal ada spaceport sendiri? Yes! Tempat pelancaran roket pertama di Asia Tenggara bakal dibina di negara Pahang dalam masa 3 ke 5 tahun lagi. Projek ni bukan kecil-kecil ya. Siap boleh cipta lebih 2,300 peluang kerja baru. Yang lagi best, lokasi ini dekat garisan khatulistiwa di pantai timur negara kita. Yang memang ideal untuk lancar roket ke angkasa lepas. Baru-baru ni syarikat Pahang siap tanda tangan letter of intent dengan syarikat besar dari China, iaitu China Great Wall Industry Corporation untuk kerjasama strategik ni. Plan seterusnya pula nak bangunkan Aerospace City dekat Gebeng, Kuantan dan juga Pekan. Lepas ni, Malaysia bukan setakat famous dengan nasi lemak, tapi famous dengan roket juga. Korang rasa macam mana? Excited tak? Dekat belakang kita Tarantula version 1 yang dibuat oleh orang kita sendiri, rakyat Malaysia. Alright, boleh kata hampir semua. Cuma enjin daripada Caterpillar. Lepas tu, tayar ni tayar Pirelli lah. Okey, boleh katakan body, chassis semua dibuat oleh orang kita. Siapa cakap orang kita tak hebat, babe? Alright, so dia menggunakan body bulletproof level 2 dan boleh memuatkan sehingga 11 orang dan minyak boleh isi sehingga 300 liter. Memang sangat padu, okey. So yang ni dah test dah buat dah bullet test, dah buat dah letupan, semua dah buat test. Hebat kan orang Malaysia? Padu. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Bertemu semula. Proton akan mulakan pemasangan tempatan bagi model Proton Saga di Mesir mulai Disember ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini sebahagian daripada usaha Malaysia untuk membawa cara pemikiran baru dalam kerjasama antara negara. Dan tambah beliau, usaha sama sebegini penting bagi memajukan industri tempatan masing-masing. Malah katanya keberadaan Malaysia di Mesir ini adalah sebagai rakan kongsi berdasarkan kepercayaan dan persahabatan. Rancangan pengeluaran bagi kilang pemasangan ini adalah sebanyak 16,000 unit antara tahun ini hingga 2026 dengan anggaran nilai sebanyak RM570 juta. Selain itu, pengerusi Proton Tan Sri Said Faisal Albar berkata untuk jenama kereta tempatan ini terus maju, penting bagi Proton untuk merokai pasaran baru. Dia berkata demikian ketika majlis pelancaran kilang pemasangan Proton CKD di Mesir. Padahal sebenarnya kalau di Malaysia itu pas sitting period itu, question period itu memang tajam-tajam karena dia mengambil model Inggris kan. Australia, Malaysia, Inggris tuh pas question period itu tajam-tajam itu. Bahasa apapun bisa keluar itu. Tajam-tajam. Mereka lebih tajam daripada kita karena sistemnya parlementer. Karena setiap menteri itu ada menteri bayangannya. Dan menteri bayangan ini akan menyerang menteri aslinya. Di dalam question period. Tapi di tayangan TV sih mungkin itu sudah kalem-kalem aja. Lebih kalem aja di tayangan TV. Tapi kalau pas question period itu biasanya, karena partai oposisi biasanya punya menteri bayangan. Mereka pasti lebih tajam. Kalau kita kan RDP namanya, rapat dengar pendapat. Kalau mereka tuh question. Jadi question period. Jadi perlu mempertanyakan Anda lagi bikin apa ini gitu. Seperti yang telah diketahui bahwa Tesla lebih pilih Malaysia dibandingkan Indonesia. Iya, hal itu cukup pedih ya. Dan kali ini telah ada info yang juga cukup pedih terkait harga mobil Tesla di Indonesia dan Malaysia. Ternyata harga mobil listrik Tesla di Indonesia lebih mahal loh, sampai 3 kali lipat dibandingkan di Malaysia. Di Malaysia, Tesla dibanderol mulai dari seharga 652 juta rupiah. Jauh banget dengan harga di Indonesia. Sedangkan di Indonesia, Tesla termurah dibanderol dengan harga 1,8 miliar untuk model yang sama dengan yang dijual di Malaysia. Wah, parah banget ya. Lalu apa sih yang bikin harga jauh antara di Indonesia dengan Malaysia? Apakah karena pajak di Indonesia terlalu besar atau ada alasan lain? Mau tahu dengan jawabannya? Cek di video berikut ini ya.
Bayangkan masa depan AI yang cerah di mana Nvidia, gergasi teknologi dunia, memilih Johor, Malaysia untuk pusat data AI berkapasiti 600 megawatt bernilai 10 bilion ringgit, bukannya Jakarta, Indonesia. Johor menang dengan kos listrik lebih rendah, infrastruktur strategik berdekatan Singapura dan peraturan mesra pelabur seperti pembebasan cukai serta kelulusan pantas, berbeza dengan proses lambat dan grid kurang stabil di Indonesia, menjadikan Johor hub AI tercepat di ASEAN. Manfaat jangka panjangnya luar biasa. Ekonomi melonjak apabila FDI mendorong GDP sebanyak 12% untuk 1% pelaburan, infrastruktur hijau diperkukuh dengan tenaga dari 15 gigawatt ke 35 gigawatt dan rakyat mendapat ribuan pekerjaan bergaji tinggi, pengangguran turun ke bawah 3% serta pendapatan per kapita capai $12,000, membawa Malaysia ke arah kedaulatan AI menjelang 2030. Nvidia di Johor bukan sekadar pelaburan, ia visi kemakmuran di mana masa depan AI milik kita. Saya sekarang di pusat R&D baru Bertamek Berhad, ya, bersama saya ada Nashalini, Huda dan juga Yap. Nashalini Assistant Executive, ya, di Facility Maintenance, manakala Huda dan Yap kedua-duanya jurutera R&D. Jadi apa khabar semua? Sihat. Bertamek ni nama yang ramai tak kenal, ya, ramai belum kenal lagi. Dan apa sebenarnya core business Bertamek? Terima kasih YB. Oh, ada. Sebenarnya Bertamek ni adalah sebuah satu syarikat yang terbesar di Malaysia. Dalam mereka bentuk komponen elektronik dan alat otomotif elektronik untuk kereta. So kami juga adalah pembekal utama untuk Pro dalam infotainment system. Jadi Uda ada kata tadi Bertamek terlibat dengan R&D bersama Perodua. Apa R&D yang Bertamek buat untuk Perodua? R&D yang utama Bertamek buat adalah Bertamek bekerjasamalah dengan Perodua dalam mereka bentuk radio, sistem infotainment dan juga kawalan aircon digital. Selain itu, kita juga ada mereka bentuk dan ataupun design switch cermin, switch pintu dan juga wireless charger lah dalam kereta-kereta yang kita nampak yang teralis lah di Malaysia seperti Mywi, Beza dan juga Asia. Dengan bangunan yang baru ini, kita akan mengembangkan inovasi kita dengan kepakaran kita. Ada terlibat dengan EV baru Perodua tak? Ya, ada. Oh, okey. Ada. Oh, ada. Sebelum ni Bertamek pun pernah buat R&D, ya. Jadi apa signifikan pusat baru ni? Pusat baru R&D ni. So greetings. Greetings. Significance is it is a hub for Bertamek Berhad to design all the electronic components which will be manufactured from kilang Bertamek. And it's also one of the pusat kolaborasi for agency research and also university also for research. I see, quite interesting. And then kita sebenarnya nak galakkan lebih ramai anak muda untuk terlibat dalam bidang STEM. Apa prospek career STEM di syarikat macam Bertamek ni? Kalau untuk STEM pula, dalam pembuatan kilang pembuatan elektronik macam Bertamek, kita sebenarnya dalam STEM adalah dia menawarkan banyak prospek kerjaya, seperti kalau kita nampak dalam Bertamek banyak dekat software engineer, electronic engineer, mechanical engineer. Selain itu, anak-anak muda yang berminat lah dalam bidang STEM boleh juga menjeburi dalam bidang kawalan kualiti untuk memastikan kualiti produk yang bermutu tinggi lah. Dan dengan perkembangannya industri 4.0 ataupun AI, kita haraplah anak-anak muda dapat menceburi dalam STEM, sebab pekerjayaan dalam STEM adalah banyak perkembangan yang tinggi dan juga luaslah. Kalau yang bermula dari bawah, ada tak peluang untuk tingkatkan kejaya? Ya, mungkin dari technician boleh tak jadi engineer? Macam mana? Yes, we do have opportunities for career progression, which means Bertamek Berhad is also giving opportunities for all employees to come up in their career progression. So there are also from technician ada juga. Oh, see. Naik all the way. Naik pangkat dengan. Okay.
Okey, terima kasih. Itu dia dah serba sedikit tentang Betamax. Sebenarnya syarikat seperti Betamax ini memainkan peranan yang utama di bawah National Industrial Master Plan 2030. Sebab bawah NIMP ni kita nak naikkan gaji median sektor pembuatan kepada RM4,510. Dan cara untuk naikkan gaji adalah kita tingkatkan pelaburan dalam sektor teknologi tinggi seperti R&D. Kerana jadi R&D itu sebenarnya sangat